Ustaz, dia berkata Nabi miskin. Nabi ada sehelai jubah. Jubah itu menyamai harga 35 ekor unta. Dia tanya pula, Ustaz, unta berapa seekor? Unta lebih kurang kita kata 5 lah, unta kecil 5,000 kali 35 kali 35 baju jubah Rasulullah 100 lebih kurang 170,000 ringgit harga. Dan kenapa Rasulullah kelihatan susah? Sebab jubah itu selepas beberapa hari Nabi beri kat orang macam tu. Tuan-tuan pergi kedai emas, tuan-tuan genggam satu genggam, abang nak ambil banyak ni boleh tak? Nabi cekak emas yang Nabi dapat hadiah daripada raja luar, raja-raja dan sultan-sultan luar ketika itu, Nabi bagi kat orang ni. Satu dewan sekali yang cakap ni tak boleh buat benda tu.